Bersama dengan Budi sekarang ini, antara pelakon popular yang melintasi red carpet Anugerah Screen 2015, Yana Samsudin. Kita nak ceritakan sedikit apa yang dia pakai pada malam ni. Okey, baju ni direka oleh Zeri Zamri, tudung daripada Ayana Bayana Samsudin. Itu je lah. Ya, dah ada tudung sendiri ya. Okey, ni pusing sikit nak tengok apa yang pusing. Okey Yana, kita nak tanya perkembangan terkini Yana sekarang ini, apa yang you buat? Okey, telemovie saya dah keluar dah sebenarnya. Travelling Beruang, Rindu Dari Tuhan. So sekarang ni saya sibuk mengacara untuk rancangan Galaxy setiap Jumaat pukul 9.30 malam. And then yang terbaru ni saya tengah sibuk menguruskan bisnes saya, bisnes tudung Ayana Bayana Samsudin. Dia nak jadi business woman ni. Ni mungkin soalan yang klise orang tanya semua ni, bila nak dapat baby ni? Lah, saya perlukan doa daripada semua orang. Kita berusaha juga sebagai manusia. Tapi rezeki tu kita tak boleh nak cakap. Tapi sebenarnya Budi, saya segan nak cakap pasal zuriat ni. Kalau Budi sebenarnya kenal saya daripada saya tak ada apa-apa. Budi ni memang sangat bagus orangnya. Memori lama. Ya Allah, betul. Masa saya orang tak kenal, Budi yang selalu interview saya. So terima kasih banyak-banyak. Sampailah saya dah kahwin sekarang. Apa yang penting kita sama-sama doakan Yana mendapat baby yang comel ya. Ya, berkat doa peminat, manalah tahu kan suatu hari nanti insya-Allah. Kita nantikan ramai lagi selebriti yang Yana akan jumpa je lagi. Excited. SK 2015 ni. Apa yang you excited sangat? Sebab apa? Setiap tahun ASK akan dibuatlah kan. So macam kita ni meraihkan kita anugerah screen. Selama kita ada FFM kan, anugerah filem ni screen tau. So inilah yang kita kena tunggu. Kita kena support lah. Panjang lebar dah ni Yana. Jangan lupa kepada anda di luar sana, beli tudung Yana, cantik menawan, nampak tak? Hitam menawan. Yang penting ni Periscope, musim Periscope ni ada tak Periscope, akaun Periscope? Periscope? Dia pun tak tahu kan. Kita nak uji dia Periscope. Kepada anda jangan lupa untuk follow Periscope Budi. Boleh tengok live update, video saya live update. So sekarang ni dah boleh. Sangat advance. Dah. Okey, kepada anda yang menonton, terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel budi.com. Thanks Yana. Thank you very much.